Baik, buat je projek tu belakang rumah Emil Selangor. Kenapa nak buat dekat Bukit Tagar? So, korang hati-hati bercakap. Seumpama korang pun mencabar titah Sultan Selangor yang dah pun bersetuju untuk buat dekat Bukit Tagar. I faham isu ni sangat sensitif dan binatang tu haram untuk umat Islam. Tetapi orang bukan Islam makan. Jadi sebenarnya how to coexist. As a nation yang berbilang kaum, kita sebenarnya dah learn how to coexist lama. Kalau tidak, tak adalah titah Sultan Selangor tidak memberikan halangan mutlak, sebaliknya memberikan penyelesaian wajib. Benda tu pun berbau, hodoh, lepas tu geli. Tapi kita dekat Selangor hanya ada 60% orang Melayu yang sebaliknya orang bukan Melayu. Jadi untuk mereka tak ada halangan untuk diorang buat. Tetapi pastikan no pollution, zero discharge. Jangan buat cara lama, kita buat kaedah baru. Sebab itulah menggunakan kaedah MPF iaitu Modern Pig Farming. Kandang tertutup, ada sistem biogas untuk memproses najis menjadi tenaga dan sisa air dirawat semula untuk kegunaan semula di kandang. Perak dah guna pakai, mana-mana ladang yang tak pakai sistem MPF ni telah pun ditutup sejak tahun 2022. Sarawak pun dah buat dan KPKM pun akan buat. Korang kena faham, kita nak abolish the conventional ataupun always kita nak implement MPF ni supaya tak ada lagi pencemaran alam sekitar. Ada aspek pengurusan ladang patuh kepada piawaian kesihatan dan paling penting amalan biosecurity yang berkesan. Dah pun tahun 2026 takkan nak pakai lagi sistem 90-an. So tak boleh lagi pakai sistem yang lama, implement sistem yang baru. Kenapa kita tak jadi macam Singapore? Diorang import je. First, Singapore tak ada tanah. Second, diorang import daripada kita, daripada Sarawak. Kenapa sampai 500 ekar? Nak buat projek mega lah tu. Bayangkan Selangor ni kita ada 100 ladang. Sekarang ni kita nak tempatkan semua di satu tempat yang sama. Dengan menggunakan konsep MPF. Tapi 500 ekar tu bukan 500 ekar tu semuanya ladang babi. Dia kita panggil buffer area. Tahu tak buffer area ni apa benda? Buffer area ni adalah satu kawasan yang diperlukan daripada kawasan ternakan dengan kawasan perumahan. That's why 500 ekar itu diperlukan. Sebab dia include dengan buffer area. Buffer area ni adalah designated area that work as protective barrier that can contain and mitigate daripada potential damage. Supaya mana-mana potential negative effect boleh contain within the operation. Sebab itulah ianya luas, bukan untuk projek mega, bukan untuk eksport. Sebab kita dekat Selangor pun ambil stok daripada Sarawak. Defend ke tu? Tidak. I lagi rela mempertahankan my baby daripada babi. Tapi, kena tahu benda yang betul. Bye!